Dia cuba untuk stop vape dan drugs, iaitu dadah, guys. Apa tahu kartun Kirby, guys? Kalau kau nak tahu, guys, kartun Kirby ni kartun yang sangat comel. Dia fight-fight dengan Doraemon, dia fight-fight dengan Shinchan. Tapi guys, kau nak tahu tak? Di sebalik kartun Kirby ni ada seorang budak yang ikut bulat-bulat cerita kartun Kirby ni sampaikan ada niat untuk membunuh, guys. Guys, kejadian ni terjadi pada bulan lepas yang di mana, guys, kalau korang nak tahu, ada seorang budak yang orang gelar dia ni autism. Aku tak pasti yang tu, tapi ramai sangat orang cakap dia ni seorang budak autism. Okey, dia cuba membunuh kawan sekolah dia, guys. Guys, kalau kau nak tahu, guys, okey, adik ni berumur 15 tahun, guys. Okey, yang di mana sangat-sangat scary cerita dia ni, yang di mana sebelum dia melakukan pembunuhan tu, guys, kau boleh tengok aku sharekan semua benda ni dekat kau. Dia bagi tahu yang di mana dia ni dibuli dan dia kata dekat situ dia cuba untuk stop vape dan drugs, iaitu dadah, guys.